Penyakit buah pinggang ini dah lama dah. Saya dah stage 5 saya. Dan disebabkan dia dah penyakit kronik. Memang tak ada ubat, doktor kata. Selalunya mata saya macam nak tertutup je. Macam dia tak ada tenaga nak buka mata pun. Ya, jadi Alhamdulillah dengan rawatan ini hilangnya simptom-simptom orang sakit buah pinggang. Saya yakin sakit pening dari Allah yang menyembuhkan dia juga. Kita ikhtiar saja. Saya adalah seorang pesakit buah pinggang atau dikenali dengan nama CKD, Chronic Kidney Disease. Penyakit buah pinggang ini dah lama dah. Sejak tahun 2003 saya dah pergi ke hospital untuk dirawat. Saya dah stage 5 saya. Buah pinggang orang sakit CKD ni, buah pinggang tak sakit, tapi dia akan merusut. Dia kata progressive deterioration, dia akan perlahan-lahan akan merusut. Fungsi penapisan itu akan berkurang. Selalunya disebabkan oleh dua perkara. Selalunya orang tu diabetics, satu lagi orang yang kena darah tinggi. Tapi saya Alhamdulillah tak diabetik, darah tinggi saja. Dan itu boleh menyebabkan buah pinggang boleh rosak. Medically doktor kata memang tak ada obatnya, melainkan dia kawal punca yang dia kata yang menjadikan sakit buah pinggang, iaitu kencing manis dan darah tinggi. Tanda buah pinggang ni sebenarnya kalau kita mengalami CKD, pada peringkat awal dia memang tak ada tanda. Orang tak tahu kita ada apa-apa penyakit. Melainkan kalau kita pergi doktor dan tengok darah kita, baru doktor boleh tahu sama ada kita mengidap penyakit buah pinggang atau tidak. Kalau kita tak pergi, kita takkan tahu. Tapi lama kelamaan, tanda dia akan muncul lah. Saya sendiri pun, walaupun saya dah advanced stage, tapi kalau saya ni orang tak tahu yang saya ada apa-apa penyakit. Tapi lama kelamaan badan kita akan menjadi lemah, fatigue. Nanti dari peringkat-peringkat akhir nanti makin simptom akan keluar. Dalaman saja dia sikit macam berkarat dalam kan. Dia akan ada penyakit gatal. Badan dia gatal. Kalau kita lepas kita gosok gigi, betul lah nak tidur kan. Nanti dalam setengah jam lepas tu dia tekak kita dalam mulut kering dan rasa pahit. Kemudian satu lagi pada simptom CKD ni rupanya yang saya tahu sekarang ni ialah sakit di celah kerangkang. Maknanya saya tak boleh bersila dengan betul. Sakit bersila. Kalau saya membuat exercise melibatkan kaki misalnya, kalau saya bawakan perut saya ke dada misalnya kan, akan merasa sakit di celah kerangkang. Apabila terbangun waktu malam nak buang air kecil kan, lepas tu saya susah untuk tidur semula. Selalunya mata saya tak mengantuk, tapi mata tak boleh buka, mata layu. Dia layu je macam tak ada tenaga di kawasan mata. Pada selera makan, loya dan sebagainya. Kebetulan saya dapat tahu Bisna ni satu malam saya makan malam dengan anak saudara saya. Dia tengok saya order makanan saya pun berbeza dengan makanan dia orang kan. Jadi saya kata inilah Pak Ngah makan ni je lah yang boleh. Dia kata ada satu tempat lah Pak Ngah, dia kata nama dia Ibn Sina Wellness. Jadi dia tahulah saya dah banyak-banyak tempat pergi kan. Balik saya cari sendirilah maklumat dan saya cuba buat appointment datang. Sekarang ni Alhamdulillah tenaga saya bagus, tak ada rasa lemah macam dulu lah, tak ada lesu lah, dan tenaga rasa saya sejajar lah orang yang dah umur macam saya. Sekarang Alhamdulillah lah, sekarang ni jelas mata kita, bolehlah mata saya terang sekarang ni. Maknanya saya akan dapat bezakan tentang mata saya lah. Jadi Alhamdulillah, maknanya bolehlah saya melaksanakan tugas harian dengan baik. Saya boleh buat exercise, boleh jalan sebagainya.
Saya dapati semua simptom-simptom berkurangan orang sakit buah pinggang. Yang pertama misalnya tempat-tempat yang selalu gatal tu tidak lagi gatal, sangat berkurangan. Ini berlaku sebab kulit kita kering. Kita sekali ni selalunya tekak kita rasa pahit. Tapi alhamdulillah sejak saya buat rawatan ni waktu malam khasnya tekak saya tak rasa pahit. Kemudian sakit di celah kelangkang. Tapi alhamdulillah saya dapati sakit tu dah tak ada lagi. Maknanya sekarang saya dah boleh bersila dengan baik. Dan saya dapati kebelakangan ini, misalnya hari malam tu saya hanya banyak sekali saya kencing. Dan lepas tu saya tak tahu bila saya tidur. Maknanya saya boleh tidur. Nampak perubahan lah. Perubahan tu nampak pada pasal diri kita sendiri kan. Dulu kita rasa gatal. Isteri saya kena sapu belakang dengan krim dia, sekarang tidak lagi. Kita percaya dan tawakal saya kepada Allah kan. Saya yakin sakit pening dari Allah, yang menyembuhkan dia juga. Kita ikhtiar saja. Bersenang hati mendengar pendapat, bersenang hati mendengar pengalaman orang, bersenang hati mendengar ilmu orang. Ada yang baik kita gunakan, yang tak boleh kita tak gunakan. Khasnya dari kita seorang Islam kan, selama ni kita membaca Al-Quran, kita akui, kita percaya, tetapi kita tak yakin sebenarnya apa yang kita baca dalam Quran. Itu kesilapan saya lah, saya percaya tetapi tak yakin. Jadi datang sini itu menyedarkan saya. Saya baru mau macam ni membaca Al-Quran tetapi tak yakin apa yang Allah katakan. Itu sebab saya datang. Itu sebab saya cukup. Jangan berputus asa. Allah tidak suka orang yang berputus asa. Selagi ada kudrah kita, ada kebolehan kita, ikhtiar. Yang menentukan Allah.